Assalamualaikum guys. Tengok cantik lah rod aku. Rod aku ni rod murah je, tapi boleh menjadi macam rod mahal sebabkan aku pakai shrimp tube ni guys. Shrimp tube warna-warni ni memang cantik lah guys. Dia memang great lah kalau korang nak mancing ikan, memang great guys. Korang boleh pakai untuk rod ataupun raket korang guys. Okey guys, kalau korang nak pakai benda ni, korang cuma masukkan ni, lepas tu korang pakai hand dryer, selalu orang pakai kan. Tapi hari ni aku nak tunjukkan korang satu skill, korang tak payah pakai hand dryer. Jadi saksikan video ni macam mana aku masukkan shrimp tube ni tanpa menggunakan hand dryer. Jadi semua orang boleh pakai shrimp tube ni sekarang walaupun tak ada hand dryer. Let's go guys. Okay guys, kita mula kita ambil ukuran panjang pemegang rod dahulu. Aku sarankan korang ambil ukuran panjang sikit pada pemegang rod. Jadi kalau tersilap potong, kita boleh alterkan sahaja. Untuk korang yang tak ada hair dryer, korang boleh pakai API di dapur korang sahaja. Korang pusing-pusingkan sahaja sampai dia mengecut guys. Jangan terlampau dekat, jangan terlampau jauh guys. Ambil masa sikit guys. Aku buat ni selama 5 minit sahaja. Korang layan-layan je. Apabila dah siap, korang alterkan sahaja bagi cantik-cantik sikit guys. Tengok dah siap pun. Aku buat 2 rod ni tak sampai 10 minit guys. Memang cantik lah guys. Macam mana guys? Cantik tak rod aku? Benda murah guys, tapi kalau kita kreatif guys, benda tu boleh jadi lagi cantik guys, untuk menjadikan benda tu lagi nampak premium lah guys. Memang cukup great lah kalau pakai shrimp tube jenis macam ni guys. Kalau korang berminat dengan shrimp tube ni, korang boleh dapatkan di beg kuning aku. Satu shrimp tube tu, kalau yang besar macam ni, korang boleh buat untuk 3 rod guys, sebab dia bagi 1 meter. Bergantung lah, kalau macam pemegang ni kecil, korang boleh pakai untuk 3-4 rod, 5 rod pun boleh guys. Dapatkan segera di beg kuning aku shrimp tube ni guys. Cantik lah guys. Okay, kalau dapat sesuatu, jangan lupa like, komen dan share guys.